filter housing. Oil filter housing. Ya, bocor. Ya, bocor oil coolant So dekat oil filter ni ada bocor dalam. dalam. Lepas tu jadi dia tarik. Campur ni. So this one dalamnya ada bocor, lapisan dia bel-bel ada bocor, ni jadi tertarik. So kat mana? Okay, sini tempat air masuk. This one tempat air masuk, tempat minyak masuk. Ni tempat oil filter. Tempat oil filter nanti dia pergi kat belakang ni pula. Dia pergi kat sini, dia bertembung. This one bertembung dalam ni, dalam benda petak ni, cooler lah untuk minyak. So kat dalam ni dia banyak lapisan. Dia akan bertembung air dengan minyak, tapi dia takkan bertemu bertembung tapi tidak bertemu. Tapi apa yang jadi, bertemu lah. Sekarang jadi tertarik lah. Dia kata kereta ni kita restore. Dekat Alas banyak hari kita cakap restore. Dan ni alhamdulillah lah, kita dah start untuk organize satu-satu. Untuk yang ni first lah. Dan second kita nak buat benda lain lagi. Macam biasa lah, kita nak bagi tahu, bukan sahaja Toyota je masuk sini, Chevrolet, lokal pun boleh je masuk, tak ada masalah. Kita tak select. Kita Toyota Cebu Specialist, kita beritahu awal kita specialist kepada Toyota CDU, tapi dalam masa yang sama kita ada buat juga kereta-kereta lain, lokal boleh masuk, kereta Conti boleh masuk, JDM yang lain pun boleh masuk. Honda pun ada kat sini. Contoh Honda City. So boleh like, follow, komen dengan share. Jumpa lagi next video. Bye. Kumpak.